Terima kasih Roda. Okey. Kalau duduk Bentong dan sekolah area Pahang ni adalah satu sesi, betul tak? Tak ada tak dua sesi Kuantan? Ada? Ada. Oh, kalau area dekat sana, dekat area Kak Noh tu memang satu sesi Okey. Kita tengok esok kita nak ke sekolah area mana. Tengok jarak dia macam mana. Jarak dekat keluar lewat sikit. Kalau jarak jauh pun sejam setengah lah pernah Kak Noh buat. Sejam setengah kena keluar awal. Okey. Yang wajibnya kena ada dalam pagar sekolah pukul 8 suku pagi. 8 suku pagi tu kena ada dalam pagar sekolah dah. Kalau kita masuk lambat, memang kita buang masa. Buang masa. Dan Kak Noh cerita sikit, bila masuk sekolah kena nesting dekat sekolah 2 jam. 1 buah sekolah. Separuh hari lengkapkan 3 buah sekolah masuk sekolah. 3 buah sekolah. Separuh hari. Kalau 2 jam nesting dekat sekolah, mula-mula kita masuk tu kita akan jumpa buat direct approach 4-5 orang tak? 4-5 orang yang ada tu. Okey, tunggu di bilik guru dekat sofa dia tu. Tunggu loceng berbunyi. Tu suruh sabar 2 jam tu. Tunggu loceng berbunyi, cikgu lain masuk, cikgu ni ada kelas. Ada peluang lagi kita nak approach yang baru. Gitu buat hari-hari. Jawab soalan. Okey. Mudah ke nak masuk sekarang? Tahun ni tak masuk lagi. Tapi sebelum ni mudah. Setakat Kak Noh buat daripada awal dulu sehingga PKP, mudah sangat-sangat, tak ada rejection daripada guru besar ataupun pengetua. Tapi selepas PKP susah sikit. Tapi boleh juga. Boleh juga. Kalau area bandar selepas PKP straight. Kalau masuk luar bandar. Luar bandar, jauh sikit pada bandar, insya-Allah pengetua tu boleh counting. Kalau lah katakan susah nak masuk sekolah, Kak Noh ada idea. Okey. Pernah tak boleh masuk sekolah, apa kita nak buat? Salah satu cara, boleh tinggalkan flyers dekat pejabat. Tinggal juga walaupun tak yakin flyer kita ni jalan ke tak. Tinggal juga. Yang kedua, pernah buat time balik sekolah duduk di pagar sekolah. Edar flyers, bagi ke cikgu nak balik. Duduk luar pagar tak pernah nampak. Duduk luar pagar tak pernah nampak. Tu dari segi kita kata hak susah-susah masuk sekolah, kita dah ada cara kita lagi. Buat kita nak dengan tak nak je lah buat. Dan satu lagi, kuartus guru. Kuartus guru boleh buat kerja juga. Edar flyers ketuk pintu ke pintu, kuartus guru. Guru tak buka pintu tak apa, bubuh flyers kat bawah. Kak Noh buat tu dulu. Jangan suka. Kak Noh buat dulu. Tu kata semua boleh buat kerja. Buat. Nak dengan tak nak saja. Okey. Lagi? Ya? Tak. Jom, Saman. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi ke tak? Bagi dia dulu tanya. Kak Noh, saya ada soalan. Kak Noh ada idea tak untuk agent part time? Cepatan. Pendek je soalan. Nak jawab tak reti sebab tak biasa part time. Masya-Allah. Okey, soalan ni Tak sama pula. Okay. Sebab tak suka full time. Not full time, part time. Not full time. Masya-Allah. Okay. Kalau yang part time ni macam ni lah. Bila part time, kerja hakiki memang ada. Kerja hakiki memang ada. Memang tak ada nak kacau masa kerja hakiki tu. Nanti orang kata curi tulang pula ni. Bagi pendapat Kak Noh lah. Okay, bila part time. Tapi you all kena extra. Kena extra kerja.
Kena extra work. Kalau dah ada family, kena berkorbanlah hari Minggu, jangan lagi jalan. Janganlah bawa anak pergi shopping, isteri pergi shopping. Kena korban masa-masa gitu. Ada yang orang buat part time boleh berjaya, boleh start club sebab dia buat extra. Badi Kak Noh ada di Kelantan seorang, Dr. Dila, kalau kenal Mukmin Grove. Dia doktor, sibuk, doktor pakar, ortopedik. Sibuk, buat Prudential, boleh MDRT, boleh start club. Lah ke mana dia buat? Kena ada extra. Extra masa. Extra masa. Tu doktor, dia tengok operation, takkan dia ingat kota kafur. Dia tengok operation lutut orang tak? Takkan dia ingat kota kafur. Dia fokus ke kerja dia, hakiki dia. Tapi kena extra. Hari cuti, memang tidak relax. Malam dia extra buat kerja. Gitulah caranya. Kalau tak sanggup nak extra kerja macam tu, berhenti kerja. Ada seorang lagi ni. Jangan risau. Okey. Terima kasih Kak Noh. Jangan terasa lah. Jangan marah Kak Noh pula. Assalamualaikum. Saya Cik Kak Noh. Nak tanya satu soalan. Kalau Kak Noh masuk sekolah tu, apa skrip yang Kak Noh cakap kepada cikgu? Maksudnya sebelum start presentation ataupun macam mana Kak Noh repo dengan cikgu yang Kak Noh baru jumpa kat sekolah? Okey, faham. Terima kasih. Okey. Kak Dan Noh. satu lagi Kak Noh, kalau Kak Noh jumpa klien Kak Noh dekat cikgu sekolah tu kan, ada tak Kak Noh minta referral ke ataupun perkenalkan Kak Noh pada kawan cikgu ke? Terima kasih. Okey. Berkaitan dengan soalan Afiq tadi. Acik. Okey. Acik Fin. Okey. Soalan dia tu duduk tengah dah. Tapi Kak Noh nak bagi extra jawapan. Extra jawapan start daripada awal lagi lah, senang. Daripada podcast. Kak Noh extra jawapan Okey. Kalau pergi sekolah, biasa mana-mana sekolah kita akan jumpa dengan Pak Gad dulu. Dengan security dulu. Okey. Jumpa dengan security, cakap saya nak ke pejabat. Dan jumpa dengan pengetua. Sekolah rendah nak jumpa dengan cikgu besar. Dia kata daripada mana? Biasa tanya, daripada mana ni? Okey, saya daripada Pro BSN. Kak Noh kuatkan BSN. Pro kesela. Pro BSN. Mentality security ni biasalah. Orang bank. Orang bank. Bila orang tak apa, tulis dia buku ni nama dan dia bagi pas pelawat. Bila dia bagi pas pelawat, kalau nak borak lagi dengan dia, mana pejabat? Tanyalah. Dia tunjuk mana-mana. Okey, pergi pejabat. Bila pergi pejabat, masuk pintu pejabat, biasa ada staff yang welcoming kita. Okey, nak jumpa siapa? Kerani jumpa siapa? Kata saya bagi business card masa tu. Saya Norizan daripada Pro BSN, nak jumpa dengan pengetua boleh? Pengetua ada. Okey, dia ambil kad, biasanya dia tengok, dia masuk. Masuk jumpa dengan pengetua dia lah. Okey. Keluar, okey, puan masuk, kita masuk. Ayat sama daripada dulu sampai sekarang Kak Noh jumpa dengan pengetua. Macam ni. Okey. Assalamualaikum cikgu, saya Norizan daripada Pro BSN. Tujuan saya datang hari ni, saya nak minta kebenaran dengan cikgu. Saya nak jumpa mana-mana cikgu yang free dekat bilik guru. Kalau cikgu yang dekat kelas tu saya tak ganggu kat bilik guru. Dan saya akan ada dekat sekolah cikgu lebih kurang 2 jam. Lepas tu saya akan beralih ke sekolah sebelah pula. Ayat sama sampai lah ni. Tak berubah pun ayat tu. Biasanya cakap ayat tu tak ada. Kak Noh ni penakut sebenarnya. Bila guru besar ataupun pengetua cakap, okey boleh bilik guru kita sini. Kak Noh kau boleh nak cabut lalu dah. Kak Noh takut. Sampai sekarang Kak Noh tak ada close cikgu besar. Tak close cikgu besar, Kak Noh takut. Bukannya berani pun, tapi jiwa nak buat, keinginan nak buat. Bila cikgu besar tu kata Kak Noh dah nampak tu, cikgu ramah lagi ni. Daripada aku fokus cikgu besar tu, cikgu ramah lagi tu. Jadi bila dia bagi kebenaran, okey boleh, terima kasih cikgu, okey lalu masuk bilik guru. Bila masuk bilik guru, tengok keadaan berapa orang yang ada, Kak Noh pergi one to one buat DA. Kalau rasa debar, panik, apa-apalah, rasa tak confident, masuk bilik guru,
relax.